Okey, baiklah. Kita mulakan dengan Excel Research Summary. Pertama sekali kita akan lihat pada latar belakang kajian, iaitu untuk melihat apakah itu komik digital bergerak. Secara umumnya, komik digital bergerak merupakan bahan pembelajaran yang menggabungkan elemen komik, iaitu berkala biasa, iaitu image ataupun animasi ringkas beserta teks dengan menggunakan teknologi digital dan menyampaikan maklumat secara lebih interaktif. Penggunaan teknologi dalam pendidikan abad ke-21 menuntut penghasilan bahan pembelajaran yang mampu meningkatkan minat, pemahaman dan penglibatan murid. Oleh itu, komik digital bergerak dibangunkan dengan alternatif kepada bahan pembelajaran tradisional yang lebih statik. Dari segi permasalahan kajian, kita akan lihat dua permasalahan yang besar, iaitu murid kurang berminat membaca teks yang panjang dan padat. Selain itu, pengajaran berasaskan buku teks sahaja menyebabkan tahap penglibatan murid rendah dalam bilik belajar. Sekarang kita lihat objektif kajian. Yang pertama ialah meningkatkan minat murid terhadap pembelajaran melalui penggunaan komik digital bergerak, membantu murid memahami kandungan pelajaran dengan lebih mudah dan menarik. Okey, seterusnya kita lihat pada metodologi kajian kita, iaitu reka bentuk kajian tindakan atau kajian kuantitatif deskriptif. Sampel yang kami menggunakan dalam kajian ini ialah murid sekolah menengah tingkatan 3 yang terlibat dalam penggunaan komik digital bergerak, dan instrumen yang digunakan pakai ialah soal selidik, pemerhatian, temu bual dan ujian prau serta ujian pasca. Prosedur pengajian kami: murid menggunakan komik digital bergerak semasa sesi pembelajaran, kemudian data dikumpulkan untuk menilai tahap minat, kefahaman dan pencapaian mereka. Seterusnya kita lihat pada dapatan kajian kami, iaitu murid menunjukkan peningkatan minat dan motivasi terhadap pembelajaran. Ini secara umum lah. Seterusnya kita lihat tahap kefahaman terhadap kandungan pembelajaran meningkat berbanding kaedah konvensional. Hal ini kerana murid, bila kita menggunakan komik yang bergerak ni, kita memang lihat murid lebih fokus pada kelas dan mereka lebih curious untuk belajar, kerana ini adalah satu benda yang baru yang mereka lihat. Dan akhir sekali kita lihat pada sumbangan inovasi kami. Yang pertama ialah menyediakan bahan pembelajaran digital yang interaktif dan mesra pengguna, sebab ni ada digital saja, senang untuk digunakan, serta mengintegrasikan elemen multimedia dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dan kajian ni ataupun inovasi ni adalah penting kerana ia meningkatkan keberkesanan penyampaian maklumat. Seterusnya, menyokong pelaksanaan pendidikan digital dan pembelajaran abad ke-21. Dan apakah kesan penggunaan inovasi ini ialah ia membantu guru mempelbagaikan kaedah pengajaran. So, tiada lagi chalk and talk saja, dan ini adalah salah satu kaedah yang boleh digunakan oleh guru-guru di seluruh Malaysia. Seterusnya ialah meningkatkan pencapaian dan penguasaan murid terhadap kandungan pembelajaran. Dan cadangan oleh kami, sedikit cadangan lah, iaitu memperluaskan penggunaan komik digital bergerak kepada pelbagai mata pelajaran. Dalam hal ini kami menggunakan untuk sejarah tingkatan 3, iaitu satu bab saja, perluasan kuasa British di negeri-negeri Selat. Tapi kita boleh luaskan lagi benda ni, kita boleh guna untuk pelbagai subjek lagi. Contohnya BM sesuai, boleh guna untuk geografi. Seterusnya adalah menambah elemen gamifikasi, kuis interaktif dan teknologi kecerdasan buatan AI bagi meningkatkan pengalaman pembelajaran. Dan akhir sekali adalah menjalankan kajian lanjutan dengan sampel yang lebih besar untuk mengesahkan keberkesanannya. Sebab kami menggunakan sampel yang kecil saja, iaitu tingkatan 3 yang kami mengajar saja. Ini ada sampel yang kecil lah. So kami harap pada masa hadapan boleh menggunakan sampel yang lebih luas untuk betul-betul menguji keberkesanan inovasi ini. Seterusnya saya akan bentangkan tentang proses penghasilan inovasi. Baik, sebelum itu saya akan terangkan bagaimana sebenarnya idea untuk menghasilkan komik digital bergerak ini muncul dalam kalangan kami. Terdahulu, kumpulan kami yang terdiri daripada 4 orang telah bersetuju bahawa terdapat murid sekolah yang menghadapi masalah dalam memahami isi kandungan buku teks kerana penerangan teks yang terlalu panjang. Kumpulan kami juga telah bersetuju bahawa kandungan buku teks kurang menggunakan ilustrasi visual yang menarik dan tersusun, dan keadaan ini telah menyebabkan murid-murid cepat berasa bosan untuk belajar. Kenapa kami memilih untuk menghasilkan komik digital bergerak ini adalah kerana kami berpendapat bahawa komik digital bergerak ini mampu menyampaikan maklumat sejarah dalam bentuk yang lebih ringkas, tersusun dan mudah difahami. Kami juga berpendapat bahawa penyampaian fakta melalui dialog dan jalan cerita dalam bentuk komik akan menjadikan proses pembelajaran lebih menarik berbanding pembacaan teks semata-mata. Kami juga memilih untuk menghasilkan komik digital bergerak kerana kami berpendapat bahawa ia lebih sesuai dengan minat dan gaya pembelajaran murid masa kini yang cenderung kepada penggunaan teknologi. Akhir sekali, kami juga memilih untuk menghasilkan komik digital bergerak ini adalah kerana ia mudah diakses oleh murid-murid dengan menggunakan telefon pintar, tablet, dan komputer pada bila-bila masa serta di mana-mana saja murid itu berada. Berikut merupakan langkah-langkah yang telah dilalui oleh kumpulan kami dalam menghasilkan inovasi ini. Pertama sekali, kumpulan kami telah melalui fasa analisis kandungan, yang mana dalam fasa ini kumpulan kami telah mengenal pasti kandungan pembelajaran berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentafsiran di SKP serta buku teks sejarah tingkatan 3. Hasil daripada analisis kandungan ini, kumpulan kami telah memilih topik yang terkandung dalam buku teks sejarah tingkatan 3, bab 2, pentadbiran negeri-negeri Selat, subtopik 2.1, pelaksanaan kuasa British di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Seterusnya, langkah 2 iaitu langkah pengumpulan dan penyusunan maklumat. Pada langkah ini, kumpulan kami telah bekerjasama untuk mengumpulkan fakta-fakta sejarah yang berkaitan daripada buku teks dan juga sumber-sumber rujukan lain yang sahih berdasarkan topik yang telah dipilih oleh kumpulan kami. Maklumat yang diperoleh oleh kami kemudiannya disusun mengikut urutan peristiwa bagi memudahkan proses penceritaan.
Seterusnya ialah langkah ketiga, yaitu langkah penyediaan jalan cerita. Pada langkah ini, kumpulan kami telah bekerjasama untuk merancang jalan cerita dengan menyusun peristiwa sejarah dalam bentuk penceritaan yang ringkas dan mudah difahami. Pada langkah keempat pula, yaitu langkah penjanaan menggunakan kecerdasan buatan AI. Pada langkah ini, kumpulan kami telah menggunakan pelbagai variasi kecerdasan buatan AI untuk menjana ilustrasi, watak, dan juga video yang menarik untuk dimasukkan ke dalam panel komik. Langkah terakhir yang telah dilalui oleh kumpulan kami ialah langkah penghasilan komik, di mana pada langkah ini, kumpulan kami telah bekerjasama untuk menghasilkan komik digital bergerak dengan menggunakan aplikasi Canva. Pada langkah ini, semua bahan visual yang telah dijana telah dimuat naik dan disusun ke dalam Canva mengikut jalan cerita yang telah dirancang. Seterusnya, kumpulan kami telah menambahkan dialog, caption, dan juga elemen grafik serta susun atur panel komik bagi memastikan kandungan yang dipersembahkan lebih tersusun dan mudah difahami oleh murid. Di sini turut disenaraikan kecerdasan buatan AI yang telah digunakan oleh kumpulan kami dalam menghasilkan komik digital bergerak ini. Dapat dilihat di sini antara AI yang digunakan oleh kumpulan kami ialah Google Gemini, ChatGPT, PPTI, dan Picverse AI. Seterusnya kita akan pergi kepada keberkesanan inovasi ini, di mana ianya dapat meningkatkan minat dan motivasi murid. Komik digital bergerak ini mampu menggabung visual, animasi, audio dan juga penceritaan. Di mana seperti kita sedia maklum bahawa buku teks sejarah kebanyakannya terlalu banyak penulisan, terlalu banyak tulisan. Jadi murid kurang berminat untuk mempelajari fakta-fakta sejarah melalui buku teks. Jadi dengan adanya komik digital bergerak ini, maka murid dapat memberikan kefahaman mereka, memberikan fokus mereka di dalam kelas melalui visual, animasi, audio dan juga penceritaan. Yang kedua adalah meningkatkan kefahaman konsep sejarah, di mana peristiwa sejarah yang kompleks dapat divisualisasikan dengan lebih jelas melalui animasi dan juga ilustrasi. Murid lebih faham memahami kronologi peristiwa, tokoh, lokasi dan hubungan sebab akibat dalam sejarah. Sebagai contoh, buku teks sejarah tingkatan 2 di mana iaitu bab 5.2 kegemilangan Kesultanan Melaka, subtopik tersebut terlalu banyak menyebabkan murid sukar untuk memahami kronologi kegemilangan Kesultanan Melaka. Jadi dengan adanya komik digital bergerak ini, ianya dapat memudahkan murid faham tentang fakta sejarah, kronologi sejarah yang berlaku pada ketika itu. Yang seterusnya adalah meningkatkan daya ingatan dan penguasaan fakta. Iaitu yang pertama adalah gabungan teks, imej dan juga audio membantu murid mengingati fakta sejarah dengan lebih berkesan. Murid dapat mengingat maklumat penting seperti tarikh, peristiwa, tokoh, sejarah dan untuk tempoh masa yang lama lah. Jadi meningkatkan daya ingatan dan penguasaan fakta ini dengan adanya komik digital bergerak, ianya mampu memberikan penguasaan fakta kepada murid tentang tarikh ataupun peristiwa yang berlaku dan juga memudahkan murid untuk mengingati tarikh ataupun tokoh sejarah yang jika dihafal melalui buku teks ianya agak sukar untuk mengingatinya. Seterusnya, komik digital bergerak ini dapat meningkatkan pelibatan aktif dalam pembelajaran di mana murid dapat menunjukkan penglibatan yang aktif dan juga tahap fokus yang tinggi semasa sesi pembelajaran. Hal ini kerana jika dibandingkan pembelajaran berpusatkan buku teks mata-mata, pembelajaran berdasarkan komik digital bergerak ini lebih menunjukkan pelibatan aktif oleh murid-murid di dalam kelas. Yang seterusnya adalah meningkatkan pencapaian akademik di mana dengan adanya komik digital bergerak ini, murid lebih mudah mengingati fakta-fakta sejarah dan ini memberikan mereka peningkatan markah kepada ujian-ujian mereka di mana mereka dapat menjawab soalan yang berbentuk fakta, pemahaman dan juga kebat dengan lebih baik. Yang terakhir adalah komik digital bergerak ini dapat menyokong pembelajaran kendiri di mana komik digital bergerak ini boleh diakses di mana-mana sahaja mereka berada dan juga boleh diakses berulang-ulang kali menggunakan telefon pintar ataupun komputer. Jadi mereka dapat mengulang kaji pada bila-bila masa yang mereka mahu mengikut kadar pembelajaran masing-masing. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin memberikan penerangan mengenai cara untuk menggunakan inovasi bahan batu mengajar iaitu komik digital bergerak dengan tajuk Perluasan Kuasa British di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Okey, komik ini berbeza daripada komik biasa kerana ia bukan sekadar mengandungi gambar dan teks tetapi turut menampilkan animasi pergerakan, kesan visual, peralihan adegan, muzik latar serta penceritaan yang lebih interaktif. Gabungan elemen-elemen ini menjadikan proses pembelajaran sejarah lebih menarik, menyeronokkan dan mudah difahami oleh murid. Seterusnya, cara penggunaan komik digital bergerak. Okey, ada 4 langkah. Langkah pertama, tayangan komik. Guru memainkan komik digital menggunakan komputer, projektor, televisyen pintar atau telefon pintar. Murid hanya perlu menonton seperti menonton sebuah video pendek. Langkah kedua, fokus kepada penceritaan. Semasa tayangan berlangsung, murid akan melihat pergerakan watak, perubahan latar tempat, animasi peta, kapal dan pelbagai elemen visual yang membantu mereka memahami kronologi peristiwa sejarah dengan lebih jelas. Langkah ketiga, perbincangan bersama murid. Guru boleh menghentikan tayangan pada bahagian tertentu untuk bertanyakan soalan seperti mengapakah British ingin menguasai Singapura? Apakah kepentingan kedudukan Melaka? Kaedah ini menggalakkan penglibatan aktif murid semasa pembelajaran.
Seterusnya, langkah keempat, aktiviti pengukuhan. Selepas tayangan, guru boleh menjalankan kuis, perbincangan kumpulan, peta minda atau aktiviti lembaran kerja berdasarkan kandungan komik yang telah ditonton. Sebagai penutup, komik digital bergerak ini menjadikan pembelajaran sejarah lebih hidup, interaktif dan bermakna. Melalui gabungan teknologi dan penceritaan visual, murid bukan sahaja membaca sejarah, malah dapat melihat, mendengar dan merasai perjalanan sejarah tersebut, sekaligus meningkatkan kefahaman serta penguasaan mereka terhadap topik yang dipelajari.